Okey, inilah dia guys, yang pertama di Malaysia. Sejarah pertama di Malaysia bermula di Kuala Kangsar. Getah pertama Malaysia. Balik Melaya. Ya, pokok getah ya. Saya tak percaya ya. Dia simpan siap lah dalam tu. Makna inilah pokok getah dia. Tahun di inventory 2021. Betul lah, pokok getah. Kategori betul. kelas 2 nilai istimewa. Besar betul pokok getah dia ni. Macam mana nak keluar getah? Getah keluar kat mana? Kena apa? Buat lubang dekat sini. Lepas dia akan keluar lah. Ni ada contoh. Pokok getah ni buat apa? Kasut. Lagi? Mainan-mainan yang ibu buat dari getah. Tayar? Tayar? Getah. Baju? Bukan. Tak lengkap rasanya datang ke Kuala Kangsar kalau tak makan laksa. Sedap tak? Betul-betul sedap? Yang dia punya ni dia lembut, rasa macam nasi. Kuah dia? Kuahnya pula dia rasa macam Kuah tak lah. berikan sangat. Dia macam apa, air campur ikan. Simpang tu ke? Itu terlepas. Terlepas simpang, terlepas simpang. Boleh kita yang biasa lepas. Okey, reverse sikit. Okey, dah reverse. So, Memang tak ada signage apa tanah kubur tu tulis kat situ. Tanah perkuburan. Lorong ni ke? Signage lah. Pucuk ubi banyak. Motor kau. kau mandi dah tu. Jangan rapat kat tepi. Jalan masuk macam tak ada orang. Sampai kat dalam. Atas tu. Atas lah. Sampai kat dalam ramai betul hang. Dia ramai. Ni free ke mandi kat sini? Oh, kena bayar. Parking. Parking. Oi. Cocok ni dia. Wey. Serius lah. Ya Allah, ya Allah. Takutlah. Oh ni, ke kanan terus. Kanan Masuk ni. kanan. Apa? Ambah waterfall. Yeay. Dia nak air sungai ni kat bawah dia tu lah. Dia nak turun naik bukit untuk sampai ke tempatnya. Ya Allah, risau betul lah. Kecil betul ni. Tiba ke campur pula rasa. Dah sampai. Ya Allah. Ini Umi kena bawa kereta ni fail ni.
Bagus jalan dia ni. Ini kena bawa kereta 4x4. Yes, dah sampai. Tu batu tu. Batu yang berombak-ombak tu. Santai. Kat mana jumpa dia punya ni? Ke depan dulu. Apa? Apa dik? Adik pun nak bercakap juga. Kat mana kita punya? Kita punya tapak apa? Is Apa nama? Is depan ketemu lagi. lah. Is depan dulu. Ikan disegar. Ya Allah, kenapa rumah ni condong? Ke tepi begini. Ya. Ni batu tu. Ush, Cantik. jarang. Tak panjat. Wah, adik kata. Memang nak panjat best. Best adik kata. Best. Okay, this is our campsite for tonight. Tak slow je. Oh, dia tak akan batu dia. Tak masuk pula. Kau dah depan mana tu? Tarik nafas sikit. Ya. Sebab dia pump tiang tu je kan. Kena dipump satu kemah. Kali ni kami berdepan dengan keadaan hujan. Setelah semalam memang cantik cuaca dia. Kali ni memang hujan tu, memang sampai-sampai buka apa tu sunshade, pasang ground, lepas tu buka kemah sikit, lepas tu dah pom hujan terus. Agak lebat agak hujan kali ni.
Aktiviti hujan di campsite. Minum, makan, minum, makan. Apa lagi nak buat? Nak mandi kan risau. Nak tidur risau. Semua risau. Buat apa tu? Sesi rescue. Sebab tak tu dah berapa kali jatuh dah. Dia pergi. Dia nak record ke? Dia nak record. Dah. Keadaan selepas hujan di sini. So, kita dah bersantai tadi, dah minum kopi. Kita nak turun sungai, tengok keadaan sungai di sana. Sebab dia ada kolam kat sini. Tengok padu ke tak padu. Tengok. Guys, selepas hujan. Jadi hujan kejap, lebat kejap, tak lebat. Mana kita nak pergi ni? Mana kita nak pergi? Mana kita nak pergi ni? Tengok. Wow, bestnya. Bestnya. Bestnya dik. Bestnya dik. Ya Allah. Kena tengok dulu keadaan di sini dalam ke tidak. Oh, sejuk selepas hujan. Macam ais tu. Main dah ais dapat. Ya Allah. Ya Allah, kenapa korang boleh mandi ni macam ni? Nak lepas adik boleh dari sana ke sini, tapi tak boleh lepas ke sana. Tu yang bahaya. Dan goyang-goyang. Ingat dalam pool agaknya. Jangan minum air. Buang. Dia gila. Ui. Bui, hujan. Adik minum air ke, Dik? Adik minum air sungai ke? Ya ke? Apa tu? Tu apa tu? Kata. Cakap kata. Ka? Yang bawah tu boleh pergi ni. Air.
Muda ni waktu kejut ni macam Hei. Apa ni? Apa tu? Main pasal. Ambil Aidan. Tengok dia jelit lidah, dia jelit air. dekat abang. Dia minum air. Bismillah. Dah mandi. Makan kopok lekor. Tak cukup lah kopok lekor. Malam nak makan apa? Maggi. Tanya dia. Dia nak makan apa? Sedap. Ni sepaket kan? Dah mandi, lapar lah. Adik. Mana katak tadi? Mana? Ada katak tadi? Ikut adik tak? Lepas tu dia tak nak yang sedap. Sudah settle aktiviti siang, hujan, so bawa ke malam, kita tidur, kita esok apa aktiviti kita di sini. Okay, good night. Pagi-pagi ni kita akan berpusing-pusing di campsite kita. Alright. Ada ni apa batu besar. Paling istimewa kat sini kita ada batu yang orang kata memang semula jadi. Dia jadi kat sini. Kita pun tak tahu macam mana dia boleh jadi, nampak. Dia berjalur-jalur. Jadi saya ada panjat. Tinggi saya sampai atas tu. Tak senang je. Tu dia. Cuba Afan test sikit panjat. Okay.
Banyak. Sikit lah. If it's silent and dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it's silent and dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. Resolution is the sun. Wah, hebat. Jom kita teruskan perjalanan kita. Sini dia campsite tu macam pening-pening sikit sebab susah nak cari mana tapak korang. Apa yang pening ya? Yalah, maksud dia di tapak tu tak ada nama. Kena buka yang dia bagi maps tu, baru kita tahu dia dekat mana. Yang best kat sini, dia banyak deck kat sini. So kuranglah kotor sikit kemah tu. Tapi yang tak ada deck pun, dia ada batu kerikil. Bagi tajam sikit. Yeah. Yang paling special kat sini rasanya batu ni lah. Batu yang besar tadi. Batu yang berjalur-jalur, beralun-alun. Dia memang kat sini batu besar-besar semua. Jadi adalah cendu durian. Jom kita pergi ke kemah kita balik. See you next time. Kopi O limau. Tadi pergi round-round best tak? Kontrak keluarga. Kita dah selesai berkemas. Kemah dah simpan, barang-barang pun dah simpan. Kita nak pergi mandi dulu. Kita mandi sungai. Dah berkicap.
2, 3. Licin tu, hati-hati. Habis tu dah lupa. Ya, dia pegang. Adik lompat, Dik. Lompat. Lompat. Ada ikan tak ikan? Mana ikan? Mana ikan? Alhamdulillah, selesai camping kita kali ini di Amba Waterfall di Padarengas. Ini siri yang bersambung dengan Augustland 2. Okay, hopefully korang terhibur dengan kami punya video. Jangan lupa subscribe dan share kita punya Poya Camper. Jumpa lagi guys.